peliklah dalam parti lain ataupun dalam sebelum-sebelum ini tak pernah berlaku. Contohnya seorang timbalan menteri, seorang ahli parlimen. Kalau saya ambil contoh Akmal ada dekat depan ni kan, seorang timbalan menteri, dia ketua cabang PKR di JB daripada tahun 2014. Kemudian dia susun daripada JB tu kerusi kuat UMNO sampai boleh ambil alih daripada Tan Sri Syarif Samad yang tak pernah kalah seumur hidup. Majoriti 50,000. Sampailah dia jadi timbalan menteri. Dan saya ingat sebagai timbalan menteri dia tak adalah cabuk sangat kan, orang kenal, nampaklah ada kesan. Saya tak pernah puji Akmal, saya terbuka kali ni. Ni kali terbuka lah kan. Dia tak adalah cabuk sangat. Ada lagi timbalan menteri PKR yang lagi cabuk daripada dia kan. Tapi tiba-tiba entah macam mana ada seorang budak yang kita tak pernah kenal, yang dari segi kelayakannya dia pun tak ada kerja tetap. Kemudian ialah rekodnya tak ada, tapi dia boleh mengalahkan Akmal dalam keadaan tim Akmal menang yang lain. Jadi pola tu kan nampak. Sama kalau Nick lagi teruk lah, dia dikalahkan oleh seorang profesional tapi dia pelawak profesional. Jadi macam mana kita nak jawabnya? Orang kalau dalam parti kita bolehlah bagi alasan dan sebagainya. Jadi akhirnya yang bermula di dalam tanya-tanya dalam parti kenapa perkara ini berlaku, kerana polanya ialah sesiapa yang nampak sama ada mereka itu gaya politiknya sama pendekatan dengan saya, ataupun pemikiran itu nampak pemikiran yang sealiran dengan saya, tak kisahlah hebat macam mana pun, semua kalah dalam keadaan yang pelik. Itu yang namanya keputusan pelik lah. Itu